Ya, dari tadi nak reban tertipu je. Mari sini. Kita kau tekok. Ya Allah. Alo apa? Apa? Bukan benda tu untuk beriah dekat dalam lemari je apa? Kamu ni bukannya beriah dalam lemari je. Boleh nuang air. Dalam gelas bagi kau minum. Ate apa? Apa lagi? Muni, kalau bukan untuk beriah, untuk apa je apa? Apa dah bagi dah air tadi untuk diminum lah. Jangan kau ingat letak dekat atas lemari. Letak atas meja untuk minum. Ini sebenarnya. Hari ini, kami bawakan kisah unik dari sebuah kampung di daerah Perak Tengah. Seni lama yang hampir dilupakan, namun masih dijaga oleh tangan-tangan setia. Kawan-kawan nak tahu apa istimewa kat sana? Kat sana ada seni lama yang hampir hilang, tapi masih dijaga oleh seorang pemilik ni. Kalau nak tahu, jom ikut kami ke sana. Sejarah Labu Sayong sudah lama berakar di bumi Perak. Dari kampung Sayong Kuala Kasai yang tenang, kini kami bawakan ke Tanjung Bidara pula yang terletak di Kampung Gajah. Labu Sayong Tampal ini lebih daripada sekadar labu biasa. Noshima binti Abdul Aziz, wanita berusia 52 tahun ini, bukan sekadar pengusaha kraft tangan biasa. Beliau telah menceburkan diri dalam dunia pembuatan pasu dan labu sayong tampal sejak hampir 16 tahun lalu. Namun, kisah ini bermula jauh lebih awal. Ibunya telah mengusahakan kraft yang sama selama 44 tahun. Mewarisi kemahiran turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Hari ini, mereka merupakan generasi keempat yang meneruskan legasi warisan seni yang tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kini, giliran kami pula untuk merasai sendiri buatan seni ini. Apa keistimewaan labu sayong tampal jika dibandingkan dengan labu sayong yang ada di pasaran? Keistimewaan labu dekat Kampung Tanjung Bidara ni, kita orang buat ni labu bunga tampal ni. Bunga tampal ni kita orang buat macam uli-uli tanah tu, kemudian kita tampalkan dekat labu tengah basah tu. Kemudian jadilah hasilnya macam ini. Kemudian tanah dekat sini kita orang gunakan tanah anai-anai. Sebab tanah anai ni dia lagi halus. Dia punya permukaan tu lagi halus. Dia tak banyak pasir tanah. Sebenarnya apa kegunaan labu sayong tampal ni? Kegunaan labu timbul yang kita orang buatkan dekat sini selalunya untuk hiasan saja. Kalau untuk minum pun boleh, tapi kena bakar lagi suhunya lebih tinggi, dalam 900 lebih. Tapi kebanyakan yang dibuat di KNZ Craft ni beli untuk hiasan, labu dan pasu hiasan saja. Warna labu ni macam yang ini, hitam dia. Ini bukan hitam cat, ini hitam sekam padi. Maknanya labu ni kalau kita letak air, kita boleh minum. Macam ini, hitam dia, hitam cat. Kita celup cat dulu, kemudian kita warnakan supaya jadi warna-warna macam ni. Yang ini untuk hiasan lah, yang ini tak boleh minum. Boleh makcik ceritakan bagaimana penghasilan labu sayong tampal ni? Susah tak nak buat? Penghasilan ni tak terlalu susah. Kita boleh tengok ke sebelah sana. Jom kita pergi sana. Jom. Tanah dikisarkan bersama air. Kita biarkan selama 2 hari. Adunan tanah tadi ditapis untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus dan proses dibuat berulang kali sehingga cukup ketebalannya. Buang lebihan adunan tanah yang tidak diserap. Sekarang kami sedang buat corak tampal pada labu sayong. Kami diberi peluang untuk tampal sendiri corak bunga tampal pada labu sayong. Setelah selesai corak tampal pada labu sayong, jom kita ke tanur atau dapur pembakar. Inilah tanur tempat labu sayong dibakar selama 7 jam. Kami berpulang sekali lagi untuk warnakan corak tampal pada labu sayong. Labu sayong tampal kini tampil sebagai produk warisan yang bernilai tinggi. Reka bentuk kreatif dan tampalan moden menjadi pilihan pelancong dan pembeli tempatan. Pengusaha giat menyertai pelbagai expo dan program seperti Festival Kraft Perak, Jelajah Aspirasi Malaysia dan Pavilion Perak Maha 2024.
Beliau turut menerima liputan media serta kunjungan pelajar tempatan maupun antarabangsa. Inilah kisah yang tak lapuk dek zaman. Sekian saja dokumentari kali ini. Moga warisan ini terus dihargai dan diwarisi. Sehingga jumpa lagi. Bye!